Okay guys, so sekarang Yayasan Fullback Malaysia berada di Kelantan, Gua Musang, di mana kami meneruskan misi Kembara Tengkujuh. Di mana sekarang ni kita berada di Kampung Pasir Linggi, di mana suku kaum Mandrik di sini. Kita akan menyantuni seramai 51 ketua isi rumah. Okay, so sekarang ni kita tengah panggil penduduk kampung untuk kita buat sikit pendaftaran. Kemudian kita akan terus edarkan barang sumbangan. Jadi sumbangan kali ini adalah daripada CIMB Foundation. So let's go, kita saksikan. Okay guys, so dah selesai dah dekat Kampung Pasir Linggi. Alhamdulillah, dengan cuaca yang panas ni, para penerima pun duduk bawah pokok. Kita sebut nama seorang-seorang, kita menyantuni dengan lebih rapat. Dan diorang bawa pulang 3 jenis barang hari ni. Satu beg makanan asas, beg kit kebersihan dan juga beras 10 kg. Dengan bantuan sukarelawan daripada Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, kita dapat menyantuni sehingga ke rumah. Ada yang boleh bawa tu, dia bawa ke rumah lah. Okay, so let's go. Lepas ni kita akan pergi ke Kampung Macang. Depan sikit je suku kaum Batik dan ada sikit suku kaum Mandrik. So let's go, kita pergi. Badoy. Okay guys, so sekarang kita orang ke next lokasi, iaitu Kampung Macang. So di Kampung Macang ni kita menyantuni seramai 57 ketua isi rumah yang dibantu oleh Batin Azman Abdul Talib. Dialah yang memanggil para penduduk Kampung Macang untuk kita berkumpul di sebuah pondok, buat pendaftaran dan juga agihan. Jadi agihan pun berjalan dengan lancar, sama seperti kita berada di tadi. Kita buat sama je di atas lori Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Jadi bantuan logistik ni agak membantu untuk kita masuk ke dalam kampung di Kampung Macang ini. Okay? Jadi petang ni kami akan teruskan misi di kampung-kampung yang lain. So stay tune dan let's go. Okay guys, so pada petang ni kita mulakan sesi serahan kita ataupun sesi agihan bantuan kita di kampung seterusnya, iaitu di Kampung Aring 2. Di Aring 2 ni kita agihkan seramai 70 ketua isi rumah, di mana mereka berkumpul lah di masjid setempat. So kita agihkan di sini saja. Agihan secara santai saja untuk kita memudahkan mereka terus bawa pulang barang tersebut. Okay? So masih lagi menggunakan bantuan logistik daripada Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Di mana kita buat siagian semua di situ lah. Okay? So ada satu lagi pada petang ini kita akan ke Aring 5. Di situ penduduk ataupun penerima dia adalah berskala besar. Jadi lebih menarik, jom kita saksikan di Aring 5. Let's go. Okay guys, so sekarang kita dah berada di lokasi terakhir untuk hari pertama misi, di mana di Aring 5, Kampung Aring 5, di mana di sini adalah suku kaum Batik. Dan ini adalah suasana di Aring 5 pada waktu petang. Kanak-kanak memang memeriahkan untuk sesi agihan kita pada petang ini. Dan di sini kita akan menyantuni seramai 94 ketua isi rumah yang diketuai oleh Batin Rania. Okay, so dengan sekali lagi bantuan sukarelawan dan juga logistik daripada Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, kita dapat menjayakannya dengan cemerlang untuk hari pertama. So mari kita saksikan sesi serahan dan juga agihan
di Aring 5. Let's go. Guys, so selesai misi bantuan Tegujuh kita sumbangan CIMB Foundation untuk hari yang pertama, di mana kita pergi ke kampung-kampung daripada awal pagi tadi sehinggalah petang yang kita akhiri di Aring 5. Jadi semua dipermudahkan dan ketua kampung juga welcoming kita agak baik, dan semua dipermudahkan. Nampak kan? Dia pun gembira ni. Gembira. Jadi kita teruskan misi untuk hari yang kedua. So stay tune dan jangan lupa like, share dan juga komen di semua social media Yayasan Food Bank Malaysia. Berpakat bantu masyarakat.